Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so tanpa nak melengahkan masa lagi, Nisa akan tunjukkan dekat korang bukti pembayaran yang paling latest dekat korang. So ni adalah video sebelum ni yang Nisa dah withdraw RM40.80. So Nisa dah akan letakkan juga gambar kat sebelah Nisa punya withdrawal yang paling latest tu. Okay guys, so basically dekat sini korang boleh nampak Nisa punya coin withdrawal. And then kita tekan dekat withdraw to Touch 'n Go. Lepas tu confirm, send you a cash. So kita tunggu untuk kita withdraw. So okay, so ni adalah yang sekarang. So kalau korang nak tengok full tutorial, sila pergi dekat Nisa punya first video untuk tengok full tutorial lah. And games ni sebenarnya memang sangat legit membayar. Tapi Nisa nak bagi tahu dekat sini, kita ada dua withdrawal method tau. So ini yang pertama. Sekejap, Nisa tukar colour je. Colour ni. Okay, so ni yang pertama. Nisa tulis kat sini. Ni adalah yang pertama. Yang ni. Ni yang kedua. Coins ni. So basically yang Nisa withdraw adalah yang coins ni lah. Sebab untuk nak withdraw cash kali hijau ni, kita tekan kat situ. Sekejap Okay, so basically kita untuk sekarang ni Nisa tengah nak doublekan reward. So Nisa withdraw RM170. Tapi Nisa nak doublekan RM340. So macam hari tu Nisa dah cuba untuk withdraw 40. So bila doublekan dia tertiba fail untuk doublekan RM40 tu. So dia jadi automatic akan withdraw RM40 tu lah. And tapi Nisa cuba next lagi untuk withdraw RM170. Nisa doublekan jadi RM340. Tapi tak berjaya. So Nisa kena cuba semula untuk doublekan. And nanti ni dah dekat nak settle Nisa punya acceleration untuk doublekan Nisa punya cash ni. So nanti Nisa akan update lah adakah ia berjaya ataupun tidak. Cumanya dekat sini Nisa nak bagi tahu yang kita boleh withdraw dekat coins ni lah. Untuk coins ni sekarang Nisa dah ada RM40.71. So dekat sini dia tak ada masalah untuk withdraw. And tak silap Nisa, minimum dia adalah RM1.20 kot untuk nak withdraw. Tapi dia boleh withdraw sekali sehari sahaja. So tekan je dekat button wallet kat atas ni. And then kat sini boleh tengoklah withdrawal record RM140.35. Yang dekat sini, yang dekat bahagian ni, ni yang Nisa bagi tahu tadi, yang Nisa fail untuk doublekan tapi dapat juga withdraw RM40. Cuma yang RM170 tu tak berjaya lah. Tapi macam Nisa cakap tadi, coins ni memang tak ada masalah untuk nak withdraw. Okay. So kalau korang boleh nampak kat sini kan, Nisa punya sini adalah level 9. And Nisa banyak invite friend. Tapi tak bermaksud kalau tak invite korang tak boleh withdraw. Boleh je nak withdraw untuk main game sahaja. Sebab dekat sini kita boleh juga buat task apa semua tahu untuk nak dapatkan points lah. Tapi kalau kita invite friends akan lagi cepat lah untuk nak withdraw. So dekat ni ada diamond ni 4318. Kita boleh nampak kat sini lepas dah leg strength skill ni upgraded to 50, diamonds can be exchanged for gold coins. Okay. Dekat sekarang ni Nisa punya leg ni baru je level 14. So Nisa kena upgrade sehinggalah level 50. So setakat ni je tekan lah. Dan sekarang tak cukup dah coins diamond ni. Lepas tu kena kumpul lah diamonds tu dengan cara bermain game. So kalau dah level 50 baru boleh tukarkan diamond tu kepada coins yang ni lah. Coins yang ni. And lagi satu, bila kita complete task apa semua kan,
complete task kat sini semua, duit tu akan dimasukkan ke dalam piggy bank. So piggy bank tu kita tekan kat situ, kita boleh invite friends ataupun settlekan aktiviti lah untuk pecahkan piggy bank ni kepada sini. So macam tu. So untuk tutorial full dia, korang bolehlah pergi tengok dekat Nisa punya video first. Dan ada juga sebelum-sebelum ni Nisa dah buat video tutorial juga untuk withdrawal. So itu sahaja. Kalau sesiapa yang berminat untuk nak download, korang boleh cuba. And boleh juga gunakan Nisa punya code ataupun link dekat bawah ni lah. So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.